Hush, dah pukul 1 tengah hari dah ni. Lapar pula perut ni. Hari ni kita akan pergi satu kedai yang memang terkenal dengan masakan tradisional dia dan juga hasil-hasil sungai di daerah Maran. Nama kedai ni Sebi Food, yang lebih terkenal dengan masakan tradisional dia lah. Dah lebih bertapak lebih kurang 10 tahun dan memang terkenal di sekitar Maran dan luar daripada Pahang sendiri. Bukit Aman, Tan Sri, Putrajaya dan berbagai lapisan lagi lah saya rasa. Dan sini kita boleh jumpa lauk hasil sungai yang agak-agak rare lah orang kata sekarang ni. Macam ikan kerai ke, udang galah ke, tamalian ke. Malas cakap banyak, jom kita pergi. Masak lemak ayam kampung. Ni yang paling rare ni. Ikan kerai. Ikan sungai ni, hasil sungai. Ni ikan baung. Ikan baung ni patin salai. Patin salai tak ada kamaran sini je ada. Tak ada kamaran sini je ada. Sini je ada. Sebab kata ni, ni patin tepoyok biasa dah. Tepoyok dah biasa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari. Kalau sebelum ni KPKM telah pergi terjah kedai Aloha. Tapi hari ni kita akan pergi satu lagi kedai, iaitu kedai Sebi ataupun lebih terkenal dengan masakan tradisional dia. Hasil sungai dan juga ayam kampung. Tapi kat sini dia lebih terkenal dengan hasil sungai lah. Kalau macam hari ni saya ambil macam biasa kita nak test ayam kampung dia, masak lemak ayam kampung. Lepas tu saya nak test dia punya patin salai. Sebenarnya tadi ada banyak lauk lagi. Ada ikan kerai, ada ikan baung. Yang paling special dia tamalian. Tapi yang tu jarang-jarang ada. Kat sini dia punya special dia dalam masak lemak cili api, masak lemak kuning ni. Lain-lain macam biasalah. Saya ambil nasi sikit, ikan keli saja je ni buat seronok. Peria, ini sambal macang. Ini saya tak tahu nama dia. Saya ingat tenggek burung. Rupanya apa tadi, serai Jepun ke apa. Jadi bagi saya rasa dulu, nanti saya komen balik. Saya ambil ayam kampung masak lemak. Patin salai. Biasa kita dengar kat bandar Temerloh, patin masak tepoyak. Itu dah glamour. Ini kita ambil patin salai masak lemak. Macam mana rasa patin salai ni? Saya rasa ayam kampung. Ayam kampung dia lebih kurang macam Aloha juga. Itu saya ambil masak lemak ni. Sedap ayam kampung tu. Masih rasa ayam kampung kenyal-kenyal, tak banyak lemak macam hari tu. Memang berkualiti. Ini dia patin salai. Saya tengok pun dah meleleh air liur. Patin yang disalai dengan kayu-kayu, lepas tu dibuat masak lemak. Sedap. Memang sedap. Dia punya bau salai dia tu naik. Masak lemak dia memang bersesuaian dengan cita rasa. Boleh datang sini. Hambal belacan ni. Hambal belacan apa ni? Hambal macang. Bagi penggemar ikan sungai, ikan darat, hasil sungai dan masakan tradisi lain, boleh cuba kedai ni. Tak jauh daripada Bandar Maran, berhampiran dengan sekolah agama.
memang best dia tanya. Apa sini apa yang masuk? Ini pasti dia kita sebagai makan dia memang best lah. Memang selalu datang sini. Selalu mengikut sini datang makan ni mengikut sini. Abang duduk mana? Duduk sini duduk marahnya. Kebanyakan berapa? Abang rasa memang spesial lah kat sini. Spesial ni lah. Tanya sikit lah pada akak dah berapa lama akak buka kedai ni? Kat sini dah 10 tahun. Dah 10 tahun. Okey. Lepas tu masakan akak ni apa yang paling special sekali kat kedai ni? Yang paling special di sini kita ada ikan kerai, ikan baung, patin salai dan patin tempoyak. Okey. Memang ikan kerai ni untuk masak lemak je lah. Masak lemak je. Masak lemak je. Okey, waktu operasi akak daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Operasi daripada pukul 7 pagi sampai ke pukul 4:30 petang. Hari apa akak buka? Setiap hari kecuali Sabtu. Kecuali satu Ahad. Okey kak, kebanyakan customer akak ni daripada mana? Memang dari sekitar Maran saja ke ataupun ada daripada luar? Ada daripada luar, daripada sampai Putrajaya pun ada, Bukit Aman pun ada. Oh jauh kan? Tan Seri pun ada. Oh, ya ke? Special betul tempat ni. Okey, sumber akak dapat daripada mana? Maksudnya ikan sungai tu datang daripada mana? Akak ambil? Kita ambil daripada Sungai Pahang yang di belakang di daerah sini. Daripada pembekalnya? Bukan dari sekitar situ lah. Okey. Kamalian tak ada tak? Kemalian dia ada tapi ada pengantar dia untuk kali ni tak ada lagi lah. Tapi memang ada dijual. Akak ada berapa ramai orang bekerja? Pekerja ada 8 orang saja. 8 orang. Kat selain daripada Tamalian yang agak jarang lagi lauk selain daripada lauk kan? Selain daripada Tamalian, kerai apa yang jarang-jarang dapat. Saya selalu ada tapah. Tapak. Lepas tu, Tapah dan bohok ada. bohong pun ada. Tapi kalau nak rasa yang ori punya masakan lemak cili api, kena datang di sini. Sebab saya pakai memang 15 kilo santan saya. Daging salai pun ada. Bagi peminat daging salai ada. Saya di Sepi Food juga mengambil umpahan untuk siapa yang berminat untuk menempah kerai ataupun udang galah, boleh buat tempahan di sini.